Protek pendapatan, jadi apa-apa dekat kita, mati, sakit, cacat kekal, kita boleh ada dana 500,000, 1 juta untuk protek keluarga kita. Tuan-tuan, untuk protek pendapatan kita tak mahal pun. 100 hingga 200 ringgit, kita dah boleh cipta satu perlindungan hingga 1 juta. 1 juta sebagai protection. Hari ni buat, hari ni kita dah cipta. Cipta tu bila apa? Esok lusa, minggu depan, bulan depan kita meninggal sebab aksiden, kita ada 1 juta untuk keluarga kita. Kalau kita sakit, tak boleh kerja, tak boleh nak kerja dah tuan-tuan, aksiden ataupun kena stroke, tak boleh nak kerja, kita ada 1 juta. Ada 1 juta boleh tak survive? InsyaAllah boleh survive. Kalau dulu tak boleh buat bisnes, ada modal nak buat bisnes. Ataupun tak payah nak kerja lah, ambil 1 juta letak kat tabung haji, dapat dividen 5%, dapat 2,000-3,000 ringgit, boleh lah makan setiap bulan, tak kerja pun, dengan hibah 1 juta. Itu cara dia.